Baik, recovery. Baik, salam sejahtera. Sawadikap. Yang sedang menyaksikan perlawanan separuh akhir Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Peringkat separuh akhir yang pertama yang menyaksikan pertembungan di antara Siam Kelantan AFC dan juga Siam Terengganu FC. East Coast Derby, kita katakan. Siam Kelantan A yang diundi di dalam kumpulan A, dan untuk Siam Terengganu FC diundi di dalam kumpulan B. Dan kini mereka bertemu untuk peringkat separuh akhir yang pertama Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025 yang bersiaran secara langsung di Padang Wat Utamaran, Bangsek, Repek, Pasir Mas. Untuk Siam Kelantan AFC, mereka akan membariskan pemain-pemain terhebat mereka. Chon Lakon yang berjersey nombor 8, Kasim, Tiracau Tia Bunkit, Chong Man Yu, Nick Pon, Kraivit, Pirom, Lee Chun Vi, Kham Khoi, Tinakon dan juga Paravit. Dan untuk Siam Terengganu FC, kesebelasan utama mereka Lee Hai, Peng Chon, Chan Sing Fuk, Muhammad Syahrizal, Som Chai, Vi An, Tan Kim Huat, Wee Bien, Chong Chi Hung, Muhammad Saiful Syahrul Rizal dan juga Muhammad Nuruddin bin Yusof. Jadi untuk rekod Siam Kelantan A di peringkat kumpulan, mereka menewaskan Siam Kedah BFC dengan jaringan 5-0, dan mereka menewaskan Siam Sabah FC 2-1, dan seterusnya mereka menewaskan Siam Kedah AFC dengan jaringan 3-1. Manakala untuk Siam Terengganu FC di peringkat kumpulan, mereka menewaskan Siam Penang FC dengan jaringan 1-0. Namun di perlawanan yang kedua, mereka tewas kepada Siam Kelantan BFC dengan 1 gol sahaja, 0-1. Dan untuk perlawanan terakhir, Siam Terengganu FC menewaskan Siam Selangor FC dengan jaringan 2-0. Dan kini kita masih menanti kedua-dua pasukan pertembungan peringkat separuh akhir Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025 yang menyaksikan perlawanan di antara Siam Kelantan AFC dan juga Siam Terengganu FC. Siam Terengganu FC yang berpakaian serba hitam, dan untuk Siam Kelantan AFC yang akan mengenakan jersey biru untuk perlawanan peringkat separuh akhir. Semestinya ini peringkat yang menjadi tumpuan yang ingin mencari pemenang untuk kelayakan ke peringkat akhir Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Adakah di antara Siam Kelantan A ataupun Siam Terengganu FC? Yang menonton YouTube Gen TV Arena, itu dia semangat yang luar biasa di Padang Wat Utamaran, Bangsek untuk perlawanan separuh akhir Siam Kelantan AFC dan juga Siam Terengganu FC. Dengan suasana yang begitu menakjubkan, lawangan dan sokongan daripada penyokong-penyokong Siam Kelantan AFC sebagai tuan rumah. Eloklah kita ambil nafas terlebih dahulu untuk sama-sama kita nantikan tiupan whistle pertama dari pengadil perlawanan. Peringkat separuh akhir Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025, dan itu lawangan amaran dari Siam Terengganu FC untuk Siam Kelantan AFC.
Dan kini tumpuan kita akan beralih untuk sepak mula perlawanan peringkat separuh akhir pertama Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Dan itu dia lawangan amaran dari Siam Kelantan AFC. Berjersey sebelah biru yang akan menyerang dari kiri ke kanan. Dan Siam Terengganu FC yang akan menyerang dari kanan ke kiri. Dan kita masih menantikan tiupan whistle pertama yang akan dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk sepak mula perlawanan separuh akhir ini. Siam Terengganu FC yang masih bertenaga baru sahaja menewaskan Siam Selangor FC dengan jaringan 2-0 dari Lihai. Dan itu dia tiupan whistle pertama dan satu sepakan terus untuk penjaga gol Parawit. Satu sepakan ke atas mencari pemain berjersey 14 Pirom ke belakang. Masih kawalan untuk Siam Kelantan AFC. Dan kini ada tekanan yang diberikan oleh Siam Terengganu FC untuk cuba mengawal permainan. 15. Iaitu Kham Khoi. Kembali untuk Kham Khoi. Baik ke belakang. Pemain-pemain muda Siam Kelantan AFC bermain hantaran-hantaran pendek ketika ini. Dan ada tekanan yang diberikan ke atas pertahanan Siam Terengganu FC. Dan tidak berjaya untuk melepasi kawalan dan tekanan Siam Kelantan AFC. Baik, satu turn skill individu yang ditonjolkan oleh pemain berjersey nombor 8 Siam Kelantan AFC. Dan kini tekanan diberikan oleh Siam Kelantan A ke atas Siam Terengganu FC. Baik, kawalan yang dilakukan oleh Somchai. Terus ke atas satu clearance yang begitu penting dilakukan. Ada pemain berjersey nombor 11 Tinakon yang memberi tekanan ke atas pertahanan Siam Terengganu FC untuk mencari kelebihan jaringan gol awal. Dan satu sepakan gol buat Siam Terengganu FC. Bermain sedikit rendah untuk pertahanan. Hantaran ke atas. Mencari Muhammad Syahrizal. Baik, lepas. Kawalan dilakukan oleh Nuruddin. Dan ada larian daripada Lihai. Baik, satu. Pertahanan yang begitu ampuh ditonjolkan oleh penjaga gol Parawit untuk meluru keluar, membuat satu clearance yang begitu penting untuk menidakkan larian daripada Lihai. Pemain yang sentiasa diberi perhatian oleh benteng pertahanan Siam Kelantan AFC. Nuruddin. Baik, lecehkan. Satu hantaran terus mencari Syahrizal. Namun ada kawalan yang diberikan oleh Kasim. Lihai. Oh, satu percubaan. Namun masih tidak berjaya menewaskan Parawit. Oh, ada satu tackle yang dilakukan ke atas Syahrizal. Pemain lincah untuk Siam Terengganu FC untuk membuat satu cut inside ke dalam kotak penalti. Dijatuhkan di situ. Ruang yang begitu cemas, keadaan yang sedikit cemas buat pertahanan Siam Kelantan AFC ketika ini. Dengan percubaan yang menerusi sepak percuma dari Siam Terengganu FC. Dan kini berhati-hati pertahanan dan juga pintu gol untuk Siam Kelantan AFC. Ada satu hantaran ke far post mencari pemain berjersey 17 iaitu Chan Sing Fuk. Dan kini terlepas peluang untuk membuat tandukan. Ada lontaran ke dalam buat Siam Kelantan AFC. Dan ke Terengganu kembali lagi.
Dan sekali lagi dijatuhkan penyerang Siam Terengganu FC oleh pemain berjersey 12 Nick Pon dari sudut dan jarak yang begitu menarik untuk Siam Terengganu FC membuat jaringan. Mungkin sepakan ini akan disempurnakan oleh Muhammad Syarizal, pemain berjersey nombor 7. Parawit yang memberi kawalan yang begitu ketat untuk benteng pertahanan untuk melakukan hadangan. Sekurang-kurangnya membuat satu lompatan untuk menidakkan jaringan yang percubaan yang akan dilakukan. Dan kini tumpuan kita untuk sepakan percuma yang akan disempurnakan oleh Syarizal. Oh, saya jangkakan gol. Ya, itu jaringan yang pertama. Maafkan saya. Saya jangkakan ada jaringan. Rupanya side netting sahaja. Dan kini tumpuan kita ada sedikit kekeliruan yang berlaku oleh pengadil perlawanan. Side netting sahaja percubaan dari Syarizal sebentar tadi. Dan kini Siam Kelantan A ditekan dengan begitu tinggi oleh Siam Terengganu FC. Cuba membuat serangan dari bawah, terus menghantar ke atas. Dan ada satu clearance yang dilakukan oleh pertahanan Siam Terengganu FC. Satu larian untuk mencari Syarizal. Dikawal dengan begitu ketat oleh dua pemain untuk Siam Kelantan FC, iaitu pemain berjersey 13 dan juga 3 Tiraca dan Kasim. Syarizal yang sering menjadi perhatian untuk barisan pertahanan Siam Kelantan A dengan larian-larian yang begitu mengelirukan dan juga keupayaan dan kemampuannya untuk menjaringkan gol buat Siam Terengganu FC. Lihai. Dua pemain yang mengunci gerakan daripada Lihai. Dan ada serangan balas yang dilakukan oleh Siam Kelantan AFC. Dan sedikit tergopoh untuk melakukan hantaran pemain berjersey nombor 5. Maafkan saya, 15. Iaitu Khamkoi. Dia cuba membuat satu hantaran ke dalam kotak penalti, namun hantaran itu tidak tepat. Ada tekanan yang diberikan oleh Syarizal ke atas Chong Lan Kon. Dan kini sepakan percuma buat Siam Kelantan AFC. Dan kini giliran Siam Kelantan A cuba menekan pertahanan dan juga pintu gol Siam Terengganu FC. Dengan percubaan terus kedekapan terlepas peluang untuk menangkap. Dan kini Siam Kelantan A kembali menerusi Kasim membuat satu hantaran ke atas dan ada clearance yang begitu penting dilakukan. Dah satu hantaran yang merugikan buat Siam Kelantan AFC. Dan kini lontaran ke dalam buat Siam Terengganu. Nuruddin tidak percaya untuk melepasi kawalan. Dan kini lontaran ke dalam buat Siam Kelantan AFC.
Kham Khoi. Ada tekanan yang diberikan oleh Syahrizal. Dan kini Nuruddin melihat ada larian yang dilakukan oleh penyerang mereka dan membuat masih tidak berjaya untuk lepas lihai dari kawalan pertahanan Siam Kelantan AFC. Dan 17 Chang Sing Fuk yang merupakan penyerang sayap kanan untuk Siam Terengganu FC. Ada tekanan yang diberikan oleh Somchai. Mungkin ada kecederaan yang berlaku hasil pertemuan antara Somchai dan juga pertahanan kiri buat Siam Kelantan AFC. Seimbang ketika ini dan masih tiada jaringan yang berlaku di minit yang ke-9. Peringkat separuh akhir yang pertama yang menyaksikan pertemuan di antara Siam Kelantan AFC dan juga Siam Terengganu FC untuk merebut Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Mungkin ada kecederaan yang sedikit serius berlaku ke atas pemain Siam Kelantan AFC yang melihat bantuan diberikan oleh kem Siam Kelantan A untuk pemain mereka yang masih terbaring ketika ini. Siam Kelantan AFC yang mempunyai laluan yang begitu baik di peringkat kumpulan dengan memenangi 3 perlawanan. Menewaskan Siam Kedah B dengan jaringan 5-0. Dan Siam Kedah A dengan jaringan 3-1 dan juga menewaskan Siam Sabah FC dengan jaringan 2-1. Permainan diteruskan dan akan ada pertukaran yang pertama buat kem Siam Kelantan AFC. Yang menyaksikan ada kecederaan ke atas pemain mereka yang tidak dapat meneruskan permainan. Terhenti seketika permainan untuk memberi laluan pemain yang tercedera di seberang sana. Akan ada pertukaran yang berlaku di kem Siam Kelantan AFC yang akan membawa masuk pemain berjersey nombor 6 iaitu Tinkong Sampradit untuk menggantikan pemain yang tercedera iaitu pemain berjersey nombor 18 buat Siam Kelantan AFC iaitu Chong Man Yu. Somchai yang bertindak berlaku pertemuannya dengan Chong Man Yu. Dan kini tumpuan kita untuk serangan yang dilakukan oleh Siam Terengganu FC. Satu hantaran ke atas mencari Wei An dan terlepas peluang untuk membina serangan buat Siam Kelantan AFC dan terus sepakan ke atas.
Syahrizal tidak berjaya untuk memenangi bola yang sudah pun tertewas sebentar tadi pertahanan. Tiraca yang berada di posisi yang terbaik untuk menanduk, dan kini serangan yang akan dilakukan oleh Siam Kelantan AFC dengan pemain berjersey nombor 11 iaitu Tinakon. Ada hantaran yang begitu menarik dari tengah untuk penyerang Siam Kelantan AFC. Namun masih ampuh ketika ini pintu gol Siam Terengganu FC. Dan itu dia sokongan yang diberikan oleh penyokong-penyokong yang hadir memenuhkan padang Wat Utamaran untuk perlawanan Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Dan kini giliran Siam Kelantan AFC menekan Siam Terengganu FC. Baik, satu percubaan, namun terus kedakapan penjaga gol V Bien yang bertindak begitu cemerlang melihat bola ke sisi kanannya, merebahkan badan untuk menyelamatkan pintu gol Siam Terengganu FC untuk jaringan yang pertama buat Siam Kelantan A. Nurudin yang menjadi nadi utama di bahagian tengah cuba mencari lihai, yang melakukan larian tidak berjaya melepasi pertahanan Nippon. Dan kini lontaran ke dalam buat Siam Terengganu FC. Somcha yang dilihat akan membuat lontaran ke dalam itu untuk Siam Terengganu. Lontaran terus ke hadapan. Dan sepakan penjuru yang pertama buat Siam Terengganu FC setelah bola mengenai pemain berjersey nombor 3 Peng Chon. Maafkan saya, 3 Tiraca Teo Bunkit untuk sepakan penjuru yang pertama. Mungkin ini peluang yang harus disempurnakan oleh Siam Terengganu FC untuk mencari jaringan. Rendah sepakan yang dilakukan. Dan sekali lagi sepakan penjuru susulan. Mungkin ada biasan yang berlaku ke atas pertahanan Siam Kelantan AFC. Satu hantaran ke belakang. Tidak. Syahrizal melakukan tandukan sebentar tadi, namun tidak tepat untuk, dan kini baik, satu gelecekan dari pemain berjersey nombor 13 untuk Siam Terengganu FC buat jaringan yang pertama mendahului Siam Kelantan AFC. Satu gelecekan yang begitu sempurna melepasi penjaga gol Parawit. Nurudin. Syahrizal kembali untuk Nurudin. Baik, satu chain side dilakukan dan ada pengadil mendakwa terkena tangan Chong Chi Hung yang menghadiahkan sepakan percuma buat Siam Kelantan AFC.
Baik, ada tandukan yang begitu penting. Dan hantaran dari Somchai untuk mencari lihai. 13 membuat kawalan di situ bersama dengan Tiracha. Dan lontaran ke dalam buat Siam Kelantan AFC. Sebelas, iaitu Vian bermain bersama dengan Nuruddin. Dan itu dia tiupan whistle yang ditamatkan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Melihat kedudukan yang sedikit selesa buat Siam Terengganu FC melalui perlawanan ketika ini dengan jaringan 1-0. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali untuk separuh masa yang kedua. Terima kasih. Sulanya cemerlang. Offload yang baik di situ dilakukan. Gagal pula disambut kemas oleh rakan. Tukar servis. Masuk. Di mana 7 mata sama. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Keputusan semasa, Siam Terengganu FC berada di hadapan dengan jaringan 1-0. Menyerang dari kiri ke kanan berjersey serba hitam Siam Terengganu FC, dan menyerang dari kanan ke kiri yang berjersey biru Siam Kelantan AFC. Ada kecederaan yang berlaku ke atas penjaga gol Siam Kelantan AFC yang mungkin berlaku kekejangan otot. Diberi rawatan dan bantuan oleh rakan pasukan. Sudah ada pertukaran yang dilakukan untuk Siam Kelantan AFC untuk separuh masa yang pertama. Membawa masuk Tinakon Sampradit dan mengeluarkan Chong Man Yu. Dan kini giliran penjaga gol mereka pula mengalami kecederaan. Mungkin setelah sehari berhempas pulas untuk Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Bersiaran secara langsung dari Padang Bola Sepak Wat Utamaran, Bangsek, Pasir Mas Kelantan. Ada pesta yang ingin diraihkan untuk mencari juara ataupun pemenang Piala Perpaduan Siam Malaysia. Dan akan ada penjaga gol Siam Kelantan AFC yang mengalami kecederaan. Mungkin tidak dapat meneruskan perlawanan.
Dan akan ada pertukaran yang kedua buat Siam Kelantan AFC. Parawit, anak lelaki PON yang mengalami kecederaan untuk memulakan separuh masa yang kedua. Dan pemain berjersey nombor 19, penjaga gol yang kedua iaitu Tavisak. Yang dibawa masuk untuk menggantikan penjaga gol utama buat Siam Kelantan AFC. Dan kini tumpuan kita untuk sepak mula yang akan dimulakan oleh Siam Kelantan AFC. Itu dia tiupan whistle yang dibunyikan oleh pengadil perlawanan dengan serangan terus sepakan ke atas. 14. Pirom yang membuat satu hantaran. Namun mudah untuk dakapan Wibian, penjaga gol Siam Terengganu FC, untuk menidakkan percubaan dari penyerang Siam Kelantan AFC. Dan kini sepakan terus ke atas. Ada Lee Hai yang meluru laju untuk memberi tekanan. Masih dalam kawalan untuk Siam Kelantan AFC. Syarizal yang memberi tekanan tidak berjaya untuk memenangi bola. Dan kini Siam Kelantan AFC menyerang menerusi Pirom. Dan sepakan penjuru yang pertama buat Siam Kelantan AFC di separuh masa yang kedua untuk mencari jaringan penyamaan sekurang-kurangnya untuk mengheret perlawanan ini, mencari pemenang untuk peringkat separuh akhir yang pertama. Lima pemain Siam Kelantan AFC yang berada di hadapan. Dan baik, mudah untuk dakapan Wibian yang kini setakat ini beraksi dengan begitu cemerlang untuk menafikan beberapa percubaan dari Siam Kelantan AFC yang mempunyai fizikal yang begitu baik sebagai seorang penjaga gol. Nombor 7, Lee Chun Wee ke belakang untuk, dan ada tackle yang bersih dilakukan oleh pemain berjersey nombor 8. Maafkan saya, 6. Itu Chong Chi Hung dari Siam Terengganu FC. Nurudin. Oh, clearance yang dilakukan oleh pertahanan tengah berjersey nombor 9 iaitu Kraivit untuk tidak memberi sembarang ruang buat Nurudin. Dan kini sepakan gol buat Siam Terengganu FC. Telah pun mempunyai satu jaringan di separuh masa yang pertama. Ada tolakan yang dilakukan oleh 12 ke atas Lihai iaitu Nick Pon yang sentiasa memberi kawalan yang begitu ketat ke atas Lihai. Dan pertukaran yang pertama buat Siam Terengganu FC membawa masuk pemain berjersey nombor 16 iaitu Liming
Belum lagi. Rendah percubaan dari Nuruddin. Dan kini Syarizal memberi tekanan. Dan satu hantaran. Terus dakapan penjaga gol Siam Kelantan AFC. Dan ada larian dan serangan dari sebelah kanan buat Siam Kelantan AFC menekan. Ada satu physical battle yang berlaku di seberang sana dan pemain Siam Kelantan AFC dipersalahkan. Memberi sepakan percuma buat Siam Terengganu FC. Dan kini pertukaran pertama buat Siam Terengganu FC. Membawa masuk Lee Ming. Yang mengeluarkan Chang Sing Fuk. Dan kini pertukaran yang pertama buat Siam Terengganu FC. Chang Sing Fuk yang dibawa keluar di kem simpanan Siam Terengganu FC. Membawa satu tenaga baru iaitu Lee Ming. Barisan penyerang untuk Siam Terengganu. Dan Lihai terus memberi tekanan. Dan ada clearance yang begitu penting dilakukan. Dan kini Syarizal. Antaran dari Syarizal untuk Vian. Tidak berjaya. Terus ke dakapan penjaga gol Siam Kelantan A. Pemain 1-2. Percaya dimenangi semula oleh Siam Terengganu FC. Dan ada tackle yang begitu penting dilakukan oleh Tinakon untuk menidakkan larian dari pemain yang baru dibawa masuk iaitu Lee Ming. Sekali lagi clearance yang dilakukan oleh pertahanan Siam Kelantan A. Dan ada pertukaran yang dilakukan oleh Siam Kelantan AFC. Membawa masuk pemain berjersey nombor 16. Iaitu Danai dan mengeluarkan pemain berjersey nombor 7. Iaitu Lee Chun Wee. Untuk terus memberi nafas baru buat Siam Kelantan AFC. Sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan. Untuk memberi tentangan buat Siam Terengganu FC yang dilihat sekarang ini sedikit mendominasi perlawanan untuk separuh masa yang kedua. Terus Nuruddin Lihai. Terus meluru laju penjaga gol Siam Kelantan AFC. Baik, gelecekan yang dilakukan oleh, ada kekasaran yang berlaku di situ. Somcha yang dipersalahkan. Pertukaran buat Terengganu. Pemain berjersey nombor 8 yang dibawa masuk iaitu Brian Chairat Lim. Dan dikeluarkan ialah Vian. Apa nanti WhatsApp pula. Dan kini sepakan tidak masih ampuh pintu
pertahanan Siam Terengganu FC. Sekali lagi Siam Kelantan A datang. Ada flying header yang dilakukan. Dan masih menyerang ketika ini Siam Kelantan AFC untuk mencari gol penyamaan. Oh. Baik. Namun ada dua pemain yang memberi tekanan. Satu tackle yang begitu penting dilakukan. Lihai untuk Brian. Baik, kawalan dari Brian. Berlaku pertembungan fizikal antara Brian dan Chon Lakon. Liming untuk Somchai. Brian yang begitu diberi kawalan. Nurudin berjaya lepas untuk Liming. Kembali untuk Nurudin. Baik. Satu clear tackle untuk mendidakkan pemain lincah Siam Terengganu FC, Nurudin Yusof. Syahrizal untuk Brian, terlepas peluang. Masih dalam kawalan Syahrizal. Dicuri bola di situ. Terus hantaran untuk mencari pemain berjersey nombor 14. Namun mudah kawalan yang diberikan oleh pertahanan. Dan ada satu tackle dari belakang yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 6, iaitu Tinakon ke atas Brian. Somchai, pemain tengah kental untuk Siam Terengganu FC. Hantaran ke atas. Oh. Dan kini sepakan gol buat Siam Kelantan AFC. Masih ada baki masa untuk Siam Kelantan AFC. Dan begitu juga buat Siam Terengganu FC. Masa begitu lama untuk mereka mempertahankan kedudukan. Syahrizal. Baik, kawalan yang diberikan oleh pemain jersey nombor 3 dan Taiwit. Oh, satu heading yang begitu penting dilakukan dan Somchai mendada di situ. Liming yang membuat larian. Dua pemain yang cuba menekan. Satu sepakan untuk lontaran ke dalam buat Siam Terengganu FC. Clearance yang penting. Namun Nurudin di situ berjaya memenangi baik. Gelecekan dari Nurudin. Sekali lagi berjaya lepas 3 pemain. Dan kini ada baik. Siam Kelantan AFC cuba menekan. Dan kini ada pemain yang tercedera di situ. Pemain berjersey 13, Kasim dan juga Nurudin. Pemain yang tercedera ialah
Pemain berjersey nombor 3, Tiracha. Pertahanan kanan untuk Siam Terengganu FC iaitu Chong Chi Hung beberapa kali bertindak dengan begitu cemerlang untuk menghalang gerakan-gerakan dari pemain Siam Kelantan AFC. Permainan terhenti seketika dengan rawatan dan bantuan yang diberikan. Ke atas Tiracha. Tiracha masih bersama pasukan untuk meneruskan permainan. Tidak berjaya melepasi Liming. Dan kini giliran Siam Terengganu FC melakukan serangan terlepas kawalan daripada Syahrizal. Baik, larian yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 19. Maafkan saya, 9. Brian, baik. Dan kini lontaran ke dalam buat Siam Kelantan AFC. Somchai terlepas peluang untuk kawalan bola. Dan clearance yang dilakukan oleh pertahanan Siam Terengganu FC untuk mempertahankan kedudukan dengan jaringan 1-0. Wibian masih ampuh pertahanan pintu gol Wibian yang tidak kurang diasak untuk separuh masa yang kedua. Walaupun banyak penguasaan berpihak buat Siam Kelantan A. Songchai dan ada larian yang dilakukan oleh Syahrizal. Baik, satu nutmeg dari Syahrizal. Namun ada luruan yang dilakukan oleh penjaga gol Siam Kelantan AFC untuk mempertahankan kedudukan untuk jaringan kedua buat Siam Terengganu. Baik. Satu hantaran yang tidak berjaya dari pemain berjersey nombor 8. Dan kini kawalan Nuruddin terus mencari larian dari Syahrizal, tidak berjaya. Baik, satu umpanan. Dan ada dua kawalan yang dilakukan ke atas. Dan pemain berjersey nombor 8 Siam Terengganu FC dipersalahkan kerana melakukan satu tackle
yang sedikit bahaya ke atas pemain berjersey nombor 16 Siam Kelantan AFC, iaitu Danai. Dan kini tumpuan kita untuk sepak percuma dari Siam Kelantan AFC. Dan ada pertukaran yang akan dilakukan oleh Siam Kelantan A, membawa masuk pemain berjersey nombor 4, iaitu Kriang Krai, dan membawa keluar pemain berjersey nombor 3, iaitu Tiraca. Tidak, masih diteruskan permainan. Somchai yang berada di kedudukan yang terbaik untuk menidakkan sepakan itu dan menghadiahkan sepakan penjuru buat Siam Kelantan AFC. Dan itu dia satu heading clearance yang dilakukan oleh Siam Terengganu FC. Sekali lagi. Baik. Oh, namun ada biasan. Sekali lagi meluru. Siam Kelantan A tidak berputus asa untuk melakukan jaringan. Dengan asakan yang bertubi-tubi dilakukan ke atas penjaga gol Wibian. Namun masih tidak mampu menewaskan untuk jaringan penyamaan. 1-0 ketika ini Siam Terengganu di hadapan. Dan ada sekali lagi namun Siam Kelantan AFC masih menyerang dan itu dia. Dan tiupan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk kemenangan berpihak buat Siam Terengganu FC, menewaskan Siam Kelantan A dengan 1-0 untuk peringkat separuh akhir yang pertama. Satu perlawanan yang begitu menarik disajikan oleh kedua pasukan. Dan ternoktahlah kemenangan. Siam Terengganu FC layak ke peringkat akhir Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Kita akan berehat seketika dan akan kembali sebentar lagi. Akan